Ni nak tanya, pernah tak masuk satu office ataupun lepak dengan kawan-kawan circle-circle kita ni, tiba-tiba rasa tenaga ni drain, rasa macam habis, dada jadi sesak padahal tak ada siapa pun yang marah kita. Dalam psikologi, kita panggil ini sebagai environmental incongruence, ketidaksesuaian antara jiwa kita ni dengan ruang sekeliling tersebut. Tempat tu mungkin terlalu toksik untuk jiwa kita yang tengah cuba nak jadi baik ni. Jangan paksa diri untuk fit in dalam tempat yang salah. Kita kadang-kadang kena berani untuk angkat kaki. Kadang-kadang tinggalkan environment toksik tu adalah salah satu bentuk self-love yang paling mahal yang kita boleh hadiahkan untuk diri kita sendiri. Jadi macam mana cara untuk kita nak check in dengan jiwa bila persekitaran kita ni toksik? Saya jemput untuk baca bab ke-14 Apa Khabar Hati Hari Ni yang ada dalam buku yang saya pegang ni. Boleh tekan beg kuning untuk dapatkan hari ni.